Bahaya kalau benda ni tak function kat kereta korang. Okay guys, ni kita ada buka dan pasang brake pad kereta Volvo XC90. Aku nak share kepada korang lah apa fungsi dan pentingnya brake pad ni. Brake pad ni salah satu benda yang akan kawal kereta korang lah bila korang berhentikan kereta atau brake secara mengejut dekat jalan raya. Tapi ingat, korang jangan berharap sangat yang brake pad ni boleh tahan dalam jangka hayat yang lama, sebab cara korang mandu tu lah yang akan menentukan jangka hayat brake pad ni. Lagi-lagi kalau korang yang banyak kali brake mengejut tu, entah apalah rupa brake pad korang dah sekarang. Tanta tinggal besi je sekarang ni. Tapi aku nak share sikit lah macam mana korang boleh tahu brake pad korang ni dah ada problem atau tak. Cara korang nak tahu bila masa brake pad korang kena tukar adalah bila brake pad korang tu dah ada bunyi bergesel tiap kali korang tekan brake dan kereta korang ambil masa yang lama untuk berhenti. Yang ni jangan ingat benda biasa. Kalau ambil masa lama untuk berhenti, risiko untuk korang, sebab brake pad ni kena function dengan tepat. Lagi-lagi waktu korang mandu laju dalam keadaan hujan ataupun kat jalan yang licin, seleko, korang memang kena jaga-jaga. Lagi bagus sebenarnya kalau korang bawa kereta korang pergi workshop. Rajin-rajin lah check part wear and tear kereta tu. So kepada owner-owner kereta kat luar sana, kalau kereta korang ada problem nak bagi servis atau check, boleh roja kita orang kat Transmetik Automotive Seksyen 15 Shah Alam.